Selepas 10 tahun mendirikan rumah tangga, penyanyi Nubhan didakwa bakal ke Mahkamah Rendah Syariah Sepang bagi mengikuti prosiding pengesahan lafaz cerai terhadap isterinya Dr. Afifah Hidayah Ahmad Taufik esok. Perkara itu dikongsikan sumber terdekat pasangan terbabit yang memaklumkan, permohonan pengesahan lafaz talak itu difailkan Nubhan atau nama sebenarnya Ahmad Nubhan Ahmad 39 pada awal bulan lalu. Setakat yang saya dimaklumkan, esok merupakan prosiding bagi pengesahan lafaz talak yang difailkan Nubhan di Mahkamah Syariah. Bila lafaz cerai itu dibuat, kena tanya kepadanya, mereka berdua akan hadir bersama peguam masing-masing, katanya yang enggan dikenali. Ditanya punca yang membawa kepada permohonan dibuat bekas peserta Akademi Fantasia Musim 6, AF6, itu, pihak berkenaan juga meminta persoalan tersebut diajukan kepada Nubhan sendiri. Begitupun akuinya, penyanyi juga ahli